sangat, tapi dah banyak buat karakter yang menangis, yang heavy-heavy. But finally, I got to do this character yang buatkan saya rasa macam, ya Allah, leganya aku buat karakter yang sopan, manis, putri kan. Sebenarnya pun sebenarnya tak. Tapi it was a great experience and fun. And Puteri Mayamura ni dia seorang yang bijak. Dia ada jiwa pemimpin juga. Dia membesar dengan abang dia, which is Raja. Raja kita tak ada hari ni. So diorang berdua ni adik-beradik, dan ya, diorang nak membantu mereka ni, dan saya pun nak menolong kekanda saya untuk menyembuhkan dia daripada kena sumpahan batu belah, batu bertangkup tu. And sama juga, I wish korang tengok cerita ni macam apa yang diorang dah cakap. I hope korang enjoy, dan yang baik korang ambil, yang tak baik tu jangan ambil lah. Itu saja daripada saya, Puteri Mayamura. Suka